Kau pun sedia maklum, mulut-mulut yang macam belacan kukus kat luar tu kan, macam-macam dah cakap pasal kau. Aku rasa kau pun sedia maklum tentang apa yang telah terjadi pada kau. Bila benda ni datang, kau bergabung semula kan dengan Slam. Kau rasa ini peluang yang datang bergulir? Kau pun dah rasa alah satu hari Slam akan cari aku juga, aku ni vokalis dia orang, atau aku nak kembali, kali ni aku nak kembali dengan clean, bersih. Dari segi friendship, forever memang tak ada masalah, insyaAllah. Kalau ada buat salah ke apa pada kami, itu proses dalam hidup kan? Jadi bila tengok okey, jadi dia orang pun boleh yakin aku boleh perform tanpa benda-benda yang negatif. Kalau dulu mungkin benda tu orang nak ambil pun mungkin banyak kan. Jadi macam sekarang ni bila peluang tu datang, Alhamdulillah. Bro, ayat lazim lah bro, untuk orang-orang yang macam lu, bekas pengguna dadah. Ayat lazim dia, mana boleh baik ni, ini semua wayang je. Wayang ke apa kan? Lu tak terasa dalam hati benda-benda macam tu? Kalau tak kata tak ada rasa robot lah aku kan. Kita manusia biasa memang ada rasa. Jadi benda ni apa yang penting sekarang ni, tak ada kait dan cara Arab dengan terkait dengan Slam. Bila Slam ni bukan zaman ni saja. Maknanya Slam ni carry nama Lily, carry nama Ajak, Syah, carry Mahan kan. Jadi Slam ni jangan kerana seorang punya masalah nak kaitan. Kita jaga kualiti kita di segi persembahan macam muzik apa yang kita cuba tingkatkan balik lagi kan. Jadi itu yang kita fokuskan, permainan kita. Jadi itu yang penting. Jadi itu kita pegang. Itu orang suka kita suka saya terpaksa lawan aku lah. Memang tapi terasa lah, terasa. Okay. Lily Ajak sendiri pernah boleh dikatakan bahasa rasanya bersepah lah waktu lu jalan sendiri kan. Waktu tu lu tak ada rasa salah ke dengan dia orang ni? Kenapa gua jalan sendiri ni, kenapa gua tak bawa dia orang sekali kan? Benda tu jadi jadi bila 4 tahun berlarutan ambil kita makan, kita discuss dan waktu tu aku balik ke Johan, dia orang untuk all with satu company, big company, ada album satu selamanya so waktu tu sebenarnya jalanan tu macam tu. Jadi when lagi semasa berlarutan tu cakap tak sampailah peluang datang untuk kami form balik. Sebenarnya memang kami tunggu benda ni lama dah kita tunggu, tapi tak ada orang yang berani nak menyatukan balik kan. Jadi tapi kita tak salah, jadi semua tak ada. Tuan baru sekarang datang, kita ambil. Lily ngajak kalau band lain dapat vokalis yang masalah satu masa dulu, mesti dulu orang akan cakap pergi mampus lah, buat apa kau nak layan dulu lagi, lu dah jalan sendiri, gua jalan track gua kan. Tapi gua tak nampak benda tu dekat Slam lah bro. Macam mana orang boleh tahan Satu is macam kita kekalkan friendship lah, dah macam keluarga kan. Datuk Seri Roslan Shah, dia barat letak tali gantung kat leher dia tau untuk Slam. Sebab secara peribadi tadi dia cerita dengan gua, dah banyak artis dia tolong, tapi ibarat mengalir ke longkang, memang tak ada hasil lah. Apakah Slam bertindak untuk membela kembali orang yang mengulurkan tangan? Bukan semua orang nak letak kepala di batu pancung. Memang kita memikirkan sangat soal orang yang mengulurkan tangan ni. Lepas konsep tu kita tak tahu macam mana. Bila kita tentang business side, kita memang kalau boleh kita nak tulang kan yang dapat pada dia orang tu, janganlah rugi, janganlah apa, orang dah keluar duit kan. Tanggungjawab yang banyak, yang berat masa tu, tanggungjawab terhadap organizer ni yang dah keluar duit. Tanggungjawab Slam ni sekarang pada peminat-peminat dia. Orang dah bagi buat konsert, kita kena buat yang elok. Ibarat pasal-pasal tangga, orang cakap alamak Slam ni nama je macam ni, tapi rekod contoh kan. Jadi itu berat tau, benda ni semua berat sangat. Gua jumpa lu kat Singapura satu masa dulu. Lu pernah melahirkan rasa rindu lu untuk bersama dengan Slam. Tapi lu sendiri tak tahu bila nak tercapai. Dan gua dapat rasa harunya waktu itu bila lu meluahkan perasaan tu. Bila benda ni jadi kenyataan, apakah lu rasa ini satu permulaan semula untuk Slam? Lu orang family bro, lu orang family. Kita mula band ni daripada budak 18 tahun. So
banyak hiruk pikuk dalam apa yang kita nak pelajari dalam muzik ni, muzik industri ni. Bukan kita nak glamour, tak ada langsung. Sebab kita nak pelajari muzik dalam studio pun bila kita rekod pun, engineer duduk tepi, kita yang pasal nak tahu technically production apa itu production dalam muzik kan. Orang all out lah kan. Kita tak ada compromise lah untuk music is okay. This is our music. Kita dah ke genre ni, itulah dia. Lu punca kepada realisasinya konsert ini kan. Lu dapat ni rezeki terpijak ke atau memang lu bekerja keras nak dapatkan benda ni? Bekerja. Saya ada part, saya sendiri dalam kumpulan slam, Syafwa ada part, Zaman ada part, everyone ada part. Walaupun apa pun terjadi dekat kumpulan slam ni dengan segala masalah apa, semua ada masalah. Dan menurut saya ni semua ada masalah. Kita cuba compromise mengatasi masalah tu lah. Rindu, saya memang sayang, memang terlalu sayang slam. Sangat-sangat. Really? Lu rasa inilah permulaan baru untuk slam ataupun habis konsert ni slam buat hal masing-masing balik? For slam, saya rasa kita tak boleh nak cakap yang berapa lama lagi kita boleh, umur semua dah meningkat. So the best is macam kita keep track lah apa nak buat selepas ni, update. Lu ada permohonan maaf secara terbuka kepada mereka? Saya agak terima kasih kepada Syah, Ajak, Man, dan diorang masih nak sudi kerja saya, dan saya pun nak minta maaf pada diorang lah. Belajar. Okay bro, InsyaAllah. Terima kasih. Thank you so much. abah kau lah.